Apa perlu dibuat bila salah seorang daripada penama dalam geran kongsi tersebut meninggal dunia? Assalamualaikum. Penerangan ini saya buat secara ringkas. Sekiranya anda memerlukan keterangan yang lebih lanjut, bolehlah merujuk kepada peguam hartanah ataupun pejabat tanah. Okey, sekiranya berlaku kematian kepada penama dalam geran kongsi tersebut, maka waris perlulah mendapatkan sijil kematian yang sah dari JPN, iaitu Jabatan Pendaftaran Negara. Setelah itu, waris-waris perlulah melantik pentadbir pusaka di kalangan waris-waris yang mereka percayai. Setelah itu, waris perlulah buat semakan ke atas bahagian si mati. Maksudnya disebabkan dia geran kongsi, so dalam geran kongsi itu ada bahagian si mati dan bukan mereka yang telah meninggal dunia kan, maksudnya penama asal. Oleh itu mereka kena kenal pastilah bahagian si mati itu berapa kan, sebab yang mereka akan uruskan ni hanyalah bahagian si mati sahaja. Okey, setelah itu telah dikenal pasti, sekiranya mereka tidak ada geran tanah, jadi mereka perlulah ataupun mereka bolehlah merujuk atau buat carian di pejabat tanah. Okey, setelah itu pentadbir pusaka yang mereka telah lantik tadi perlu buat submission borang, disertakan juga dengan senarai hutang-hutang si mati kepada pejabat pusaka kecil. Okey, di sana nanti ada jabatan yang diberi nama Jabatan Penilaian dan Perkhidmatan Harta, iaitu JPPH. Maksudnya jabatan ini dia akan buat penilaian ke atas tanah tersebut. Sekiranya tanah tersebut mempunyai nilaian melebihi 2 juta, maka yang akan buat proses tersebut nanti adalah Mahkamah Sivil, Mahkamah Tinggi Sivil. Tapi sekiranya nilainya kurang daripada 2 juta, maka submission itu nanti maksudnya dibuat di pejabat pusaka kecil sahaja. So nanti di situlah waris-waris akan dipanggil untuk bicara pusaka kan. So jadi akan dikenal pastilah berapakah hutang-hutang. Sekiranya si waris ada meninggalkan hutang, tapi dia juga ada meninggalkan harta lain, contohnya dia ada wang yang lain yang boleh dibayar hutang-hutang si mati tersebut, maka tanah tersebut tidaklah perlu dijual untuk membayar hutang-hutang si mati. Jadi maksudnya kalau katalah kita mengandaikan yang si mati itu ada punya wang lain, jadi mereka boleh menggunakan wang yang lain itu untuk membayar harta si mati, hutang-hutang si mati tadi. Tapi sekiranya tiada, mereka perlu menjual tanah tersebut jika dia tak ada lagi sos yang lain kan untuk bayar hutang. Jadi tanah tersebut perlulah dijual untuk membayar hutang si mati, dan selebihnya saja akan diserahkan atau diagih-agihkan kepada waris-waris yang sah mengikut faraid ataupun mengikut wasiat si mati ataupun perbincangan bersama, persetujuan bersama. Jadi dari situ katakan si mati itu dia ada meninggalkan tanah ataupun wang yang lain, jadi mereka akan menggunakan wang yang lain itu untuk membayar hutang-hutang tadi, dan tanah itu akan dibahagikan mengikut faraid ataupun mengikut wasiat ataupun mengikut persetujuan bersama, dan akhirnya nanti geran tanah yang baru dengan penama yang baru akan dikeluarkan. Saya harap sedikit sebanyak dapat memberi gambaran kepada anda apa yang berlaku sekiranya apa yang anda perlu buat sekiranya berlaku kematian kepada penama dalam geran kongsi. Sekian.